Guys, hari ini hari Selasa guys, 18 hari bulan 11 2025. Akhirnya FIFA telah pun mendedahkan pemalsuan dokumen yang melibatkan pegawai FAM itu sendiri guys. Bukti kukuh telah ditunjukkan oleh FIFA. Jadi habis. Aku rasa macam FAM ni dah tak ada harapan nak lawan FIFA lagi dah. Aku rasa macam ibarat detik kehancuran sepak bola Malaysia telah pun bermula guys. Perkembangan yang baru kami terima, FIFA hari ini mengeluarkan dokumen alasan penuh berhubung keputusan jawatan kuasa rayuan terhadap kes pemain warisan Malaysia yang mendedahkan bahawa pegawai pentadbiran Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dikenal pasti sebagai pihak yang mengubah dan memalsukan dokumen kelahiran 7 pemain terbabit. Pegawai daripada FAM guys ya. Yang dikenal pasti oleh FIFA yang melakukan perkara tersebut. Ia merupakan satu pengakuan yang direkodkan sendiri dalam prosiding Badan Indo itu. Dalam alasan bertulis setebal lebih 60 muka surat itu, FIFA menjelaskan bahawa FAM telah mengakui bahawa salinan sijil kelahiran yang dihantar ke FIFA adalah dokumen yang dipalsukan, termasuk perubahan pada lokasi kelahiran datuk dan nenek pemain untuk mewujudkan hubungan keturunan dengan Malaysia. Rekod kelahiran sebenar yang diperoleh FIFA daripada Argentina, Brazil, Spanyol dan Belanda membuktikan bahawa datuk dan nenek setiap pemain sebenarnya lahir di negara berkenaan masing-masing. Namun, dalam dokumen yang dikemukakan FAM, lokasi kelahiran mereka telah ditukar kepada tempat di Malaysia seperti Melaka Straits Settlements, Georgetown Straits Settlements dan Johor yang bercanggah sepenuhnya dengan rekod rasmi luar negara. Sangat memalukan lah guys macam ni guys. Serius guys. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan membawa isu berkaitan status kelayakan 7 pemain warisan Malaysia ke Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Dalam satu kenyataan, pemangku Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Haji Mahadi berkata, langkah ini diambil bagi memastikan keadilan ditegakkan serta mempertahankan integriti proses kelayakan pemain seperti ditetapkan kerajaan dan badan berkaitan. Ujarnya, pihaknya mengambil maklum tentang alasan penuh keputusan yang diberikan oleh Persekutuan Bola Sepak Terbangsa FIFA berhubung penolakan rayuan FAM berkaitan status 7 pemain tersebut. Justru itu, FAM kekal komited memperjuangkan hak semua pemain yang layak mewakili negara dan menegaskan setiap tindakan akan dilaksanakan secara profesional, telus dan mengikut saluran undang-undang. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dalam alasan penuh keputusannya menggesa Persatuan Bola Sepak FA negara asal pemain termasuk Argentina, Brazil, Spanyol dan Belanda supaya membuat laporan dan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang terlibat dalam pemalsuan dokumen kelahiran 7 pemain warisan Malaysia. Guys, tahu tak apa maksud dia ni guys? FIFA telah mengarahkan polis Malaysia, polis Brazil, polis Argentina, polis Spain dan juga negara-negara yang terlibat lah, okey, dengan 7 pemain warisan ni, membuat laporan ke atas FAM, ke atas orang yang terlibat. Maknanya kes ini memang terlalu berat, dah jadi kes jenayah sebab ini melibatkan pemalsuan dokumen. Nampak tak bagaimana apa akan terjadi kepada bola sepak FAM ni guys, kepada bola sepak Malaysia guys? Hancur guys. Ini dah melibatkan kes jenayah sampai FIFA sendiri ingin mengarahkan polis Malaysia bekerjasama dengan Spain, polis Brazil, polis Argentina untuk siasat kes ini guys. Dalam dokumen setebal lebih 60 muka surat itu, FIFA menegaskan bahawa pemalsuan sijil kelahiran membabitkan rekod rasmi 4 negara berkenaan merupakan kesalahan serius yang melampaui hanya peraturan bola sepak kerana ia melibatkan jenayah pemalsuan dokumen kerajaan luar negara. FIFA mengharapkan tindakan undang-undang termasuk laporan kepada pihak polis diambil di negara asal dokumen itu dikeluarkan sambil menambah bahawa pihak bertanggungjawab perlu diberi tindakan sewajarnya di mahkamah.
Desakan itu dibuat susulan pendedahan bahawa dokumen yang dihantar FAM kepada FIFA mengandungi maklumat kelahiran yang telah diubah termasuk pertukaran tempat lahir asal di Argentina, Brazil, Spanyol dan Belanda kepada lokasi-lokasi di Malaysia seperti Melaka Straits Settlements, Georgetown Straits Settlements dan Johor yang bercanggah dengan rekod kelahiran sebenar. FIFA menegaskan pemalsuan dokumen berkenaan merupakan tindakan terancang yang menjejaskan integriti bola sepak antarabangsa dan berkata badan induk itu tidak akan teragak-agak untuk mempertimbangkan langkah tambahan sekiranya tiada tindakan undang-undang diambil oleh negara asal. Malaysia sebelum ini dikenakan denda 1.8 juta ringgit manakala 7 pemain terbabit digantung 12 bulan dan didenda RM10,411 setiap seorang. Alright, Assalamualaikum guys. So, kita dah receive motivated decision dari FIFA berkenaan dengan 7 pemain naturalisasi kita yang terlibat dalam forgery dokumen, which is FIFA bawa keluar 63 muka surat. So, nampaknya kalau bawa ke CSS pun memang kalah ni. Confirm kalah. Dan pemalsuan dokumen memang terjadi. Dan kalau boleh tengok juga dekat situ ada perbicaraan ataupun ada conversation dengan pemain pun tersasul. Kadang-kadang cakap lahir dekat sini, And so benda ni isu yang besar melibatkan perlembagaan dan kedaulatan negara. FIFA pun menyarankan kes ni disiasat oleh pihak berkuasa dan dah bagi semua bukti kepada negara-negara yang terlibat seperti Brazil dan sebagainya. So, apa pandangan anda tentang isu ni? Bye, Assalamualaikum. Okay guys, jadi video pendek je. Tak perlulah aku untuk mereaction video yang menyakitkan hati seluruh rakyat Malaysia ni panjang-panjang. Pendek-pendek cukup. Yang penting boleh faham, boleh tahu apakah isi dalam video ni guys ya. Apakah yang akan kita bahaskan. Jadi FIFA pada hari ini telah pun menunjukkan segala bukti-bukti kukuh yang membuktikan bahawa FAM memalsukan dokumen. Bukti-bukti semuanya FIFA dah tunjuk. Hari tu kan FIFA FAM sudah membuat rayuan, and then kemudian FIFA tolak. Betul ya? FAM dah buat rayuan, FIFA tolak. Kemudian FAM tanya, kenapa FIFA tolak? Kenapa FIFA tak terima bukti-bukti yang baru? Ini FIFA jawab. Ini jawapan FIFA. Video-video tadi tu adalah jawapan daripada FIFA. FIFA telah memberikan menunjukkan ada 62 page surat yang perlu dibaca lah. Jadi kami rakyat Malaysia ni memang dah baca lah segala-galanya. Lengkap guys. Dalam siasatan itu FIFA memanggil 7 pemain warisan tersebut dan FIFA sendiri telah menyoal seorang demi seorang pemain warisan. Satu persatu guys. FIFA persoal interview seorang demi seorang pemain warisan Malaysia yang digantung itu guys. Jadi kebanyakan pemain mengatakan bahawa mereka hanya fokus kepada bola sepak dan mereka tak banyak tanya. Apabila ejen mereka minta dokumen itu, dokumen ini, mereka just ambil dan berikan saja. Mereka tak banyak tanya. Dan semuanya diuruskan oleh ejen, kata kebanyakan 7 pemain itu kepada FIFA. Jadi sampai FIFA juga mempersoalkan apa yang dilakukan oleh FAM selepas mereka tahu berlakunya kesilapan. Jadi FIFA anggap FAM ni tak mengambil serius dengan perkara ini, hanya menggantung Setiausaha Agung, itu saja, dan tak cari siapa pesalah yang sebenarnya. Itu FIFA persoalkan. Kenapa FAM ibarat lepas tangan, ibarat menganggap benda ini nothing, just perkara kecil, sedangkan ini perkara besar. Ini perkara besar yang melibatkan maruah negara. Itulah FIFA persoal FAM. Kenapa FAM ni macam relax je, tak cari siapa yang bertanggungjawab. Kayaknya begitu guys. FIFA marah lah. Dan FIFA juga mengatakan bahawa tindakan yang lebih keras mungkin akan diambil. Tak tahulah, mungkin
FAM akan digantung 5 tahun kayak sepak bola Timor Leste kan. Mungkinlah jika FAM tidak mengambil tindakan yang seharusnya, mungkin itu akan berlaku. Dan yang paling serius dan menakutkan guys, FIFA mungkin akan mengarahkan polis, polis Malaysia, polis Argentina, polis Brazil, kira pihak berkuasa lah, dan juga pihak berkuasa Spain, Spanyol, pihak berkuasa banyak tempat lagi lah, untuk ambil tindakan kepada FAM kerana ini sudah melibatkan jenayah. Ini dah jadi kesalahan jenayah sebab pemalsuan dokumen. FIFA mungkin akan meminta pihak berkuasa daripada negara-negara ini untuk menyiasat FAM guys. Ini satu kes yang serius dah jadi kes jenayah dah ni guys. Aku sebagai orang Malaysia, aku malu guys. Jujur aku malu, aku rasa kecewa. Memanglah aku ada cakap video-video aku sebelum ini, aku tetap berada di belakang FAM walau apa yang berlaku, tetapi bukti demi bukti, penjelasan demi penjelasan yang ditunjukkan oleh FIFA ini menguatkan lagi syak wasangka kita semua bahawa FAM memang betul-betul telah memalsukan dokumen. FIFA sendiri telah menunjukkan, telah bagi tahu orang dalam FAM, pegawai FAM sendiri yang memalsukan dokumen. FIFA dah bagi tahu guys. Ada 62 muka surat. Dalam tu dah tertulis semua apa yang pemain-pemain 7 pemain ini katakan kepada FIFA. Semua FIFA ada tulis di dalam itu. Ada antara pemain Malaysia ni yang tidak tahu asal usul datuk atau nenek mereka. Ada yang cakap begitu guys. Ada yang cakap tersasul. Maksud aku, dia bilang nenek atuk saya memang dari Argentina, lahir di Argentina, tapi nenek saya lahir di Spain. Sorry, nenek saya lahir di Malaysia. Kayak gitu guys, di hadapan FIFA. Ketika FIFA persoalkan pemain tersebut, dia tersalah cakap. Jadi ini menguatkan lagi guys andaian FIFA bahawa FAM telah memalsukan dokumen. Ada salah seorang pegawai FAM telah memalsukan dokumen. Jadi aku tak tahulah nak cakap macam mana guys. Nak bawa kes ini kepada CAS akan mengeluarkan belanja yang sangat besar. Aku dengar daripada pakar bola sepak mengatakan mungkin 6 ke 7 juta ringgit Malaysia akan dibelanjakan untuk membawa kes ini ke CAS, dan kemungkinan besar kita akan kalah. Jadi aku pun tak tahu guys macam mana nak percaya dengan FAM lagi, sebab FAM pun daripada mula kes ini sampai sekarang tidak menunjukkan apa-apa bukti, apa-apa penjelasan kepada fans, kepada rakyat Malaysia. Jadi aku pun tak tahulah apakah yang akan terjadi guys kepada pasukan bola sepak Malaysia, pada FAM. Adakah kita akan digantung kayak Timor Leste, tidak bisa bermain untuk kelayakan Piala Asia, kelayakan Piala Dunia yang akan datang? Kita tak tahu guys, tapi kemungkinan besar ianya akan berlaku kepada FAM, kepada bola sepak Malaysia. Dan malam ini akan berlangsungnya perlawanan peringkat kumpulan kelayakan Piala Asia. Malaysia akan lawan dengan Nepal guys di Stadium Bukit Jalil. Ianya ibarat perlawanan pelengkap jadual sahaja. Jika kita sudah tahu kita akan digantung, buat apa nak main? Kayak begitu guys pemikiran aku sekarang ini guys Sepatutnya sebagai fans aku harus mendukung, tetapi apabila FIFA sudah menunjukkan bukti-bukti kukuh, bagaimana aku ingin mendukung guys. Jadi perlawanan malam ini percuma. Menang 10-0 pun percuma. Dalam bahasa Malaysianya sia-sia. Dalam bahasa Indonesia percuma. Aku pun tak tahulah guys nak cakap macam mana. Malu, kecewa, marah dengan FAM memang aku marah dengan FAM atas apa yang berlaku. Mungkin ini adalah permulaan jatuhnya sepak bola Malaysia.